Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, cikgu nak tunjuk kamu semua macam mana kita nak buat perekodan bahan bacaan kita. Okey, kita ada lagi 2 hari untuk merekodkan dalam sistem AINS. Okey, pertama sekali, bagi yang tak pernah langsung login, kan ada 5, ID pun tak tahu. Okey, nanti check dalam Telegram group kelas masing-masing. Klik ni, My Link Nilam. Okey, di bawah sekali adalah semakan ID delima. Okey, masukkan nombor IC kamu. Okey, contoh 07 01 22 05 1234 tanpa sempang. Kemudian tekan enter pada butang pada keyboard kamu dan dia akan keluarlah email dan password. Gunakan email ini dan ingat passwordnya. Kemudian pada tab ni kamu kena type delima. Delima MOE dia akan keluar macam ni. Awak teruskan delima. Kemudian dia akan keluar ni. Click here to begin. Sebelum itu kena tekan butang I agree to the term and conditions. Then use another account. Sebab cikgu ada account cikgu kat situ. Okay, type lah awak punya email. M-dash. Cikgu gunakan email. Sekejap. 1, 7, 3, 8, 6, 6, 5. Alright. Okay, dah ada kat sini. Tekan semualah. At moe-dl.edu.my. Kemudian tekan button next. Right. Nama kita tengok betul tak nama kamu. Kemudian tekanlah password dia. Okay, tekan next. Kemudian continue. Alright, bawah sekali allow everything. Nampak? Mesti ada nama, paparan nama kamu dulu, right? Paparan nama kamu. Kemudian di bawah menu-menu ni ada banyak. Okay? Ni kotak buku yang kita buat tebus buku tu. Okay, kita nak cari AINS. A-I-N-S dia pada butang yang ke-6. Nampak? AINS, Advanced. Integrated dalam sistem. Okay, klik. Kemudian keluar macam ni. Log masuk dengan akaun delima. Okay, yang ni adalah awak punya ID MOE kamu ni, ID delima. Klik. Okay. Dan nampak? Untuk ini rekod kosong maksudnya sudah berdaftar tetapi belum membuat sebarang bacaan. Jadi kat sinilah tambahannya. Okay, di sini adalah nak lihat apakah buku kegemaran. Nanti buku-buku kamu tu kamu boleh lovekan dia, starkan dia sebagai buku yang paling kamu suka. Ni carta pendahulu, boleh klik lah. Nanti kemudian kamu explore. Yang penting tekan sini. Okay, dia ada 3. Ada satu buku ataupun e-buku. E-buku tu kamu ambil daripada web lah. Sumber digital ataupun artikel, jurnal, lain-lain. Okay, katalah kita ambil buku. Tekan seterusnya. Okay, ni, tarikh ni kamu boleh modify. Baca bila. Kamu boleh backdated semua. Katalah kita buat bacaan hari ni 13 kan. Okay, kita buat 13. Okay, tajuk. Okay, cikgu pilih tajuk. Buat huruf besar senang. Anak seorang dreba. Buku ni ada di PSS kalau siapa nak baca. Bagus memberi sumber inspirasi kita. Walaupun kita anak seorang dreba, kita boleh jadi seorang berjaya. Nanti awak baca sini, awak tahu siapakah penulis dan anak seorang dreba ni sebenarnya. Kategori. Fiction atau bukan fiction? Fiction. Fiction tu maksudnya buku-buku. Kamu tahu kan fiction bukan fiction kan? Fiction tu buku-buku tu lah. Apa tu? Buku fiction. Okay. Buku-buku khayalan. Semua lah. Bukan fiction tu maksudnya buku-buku yang ilmiah lah. Bilangan muka surat 440 sebab cikgu dah tengok buku ni. ISBN ni kan. ISBN ni kalau awak tak tahu, kalau awak ada buku tu di tangan awak, di belakang kulit buku tu ada tulis ISBN. 978 ni. Ni cikgu Google je sebab cikgu tak bawa balik buku tu. 9789. So kena type lah. 9789 6746 746 08088. 08088. Itu nombor ISBN dia.
penulis dia adalah, kamu tak boleh copy paste tau, dia tak benarkan. Tan Sri Syamsuddin Abdul Qadir. Okay. Tan Sri Syamsuddin Abdul Qadir. Okay, semua huruf besar. Huruf besar nampak cantik sikit. Tan Sri Syamsuddin, ingat ejaan betul semualah. Lepas tu penerbit, siapakah penerbit? Check balik kat buku tu. Penerbit dia. Alamak, tak keluar ke? Kat sini tak ada Kalau letak nama penerbit, okay, tak apa. Okay. Penerbit buku tu lah. Tahun terbitan adalah 2000 tadi. 2019. 2019. Sorry. Tahun 2019. Okay. Kemudian, saya kena buka kejap lah. Siapa penerbit buku ni? Ni dia punya sinopsis lah. Ni ada yang dah baca ni kan, resensi buku ni. Ada tak tulisnya? Cek. Tak ada dah pula. Contohlah kita letak dulu lah polanya. Okay, kita tak tahu lagi siapa-siapa kan. Okay, kita nak cepat, awak tunggu kan. Okay, so bahasa Melayu lah. Lepas tu tekan seterusnya. Rumusan. Rumusan ni awak pilih lah. Macam daripada resensi dah cerita lah bagaimana pengalaman dia kan. Macam mana anak seorang driver ni sehingga dia berjaya. Tulislah sikit. Tulislah sikit. Bla 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 bla. Kemudian dah habis tu pengajaran kita dapat. Maksudnya kita mestilah sentiasa berusaha. Okay. Untuk ni. Dia ada minimum dia. Minimum 10 perkataan, minimum 5 perkataan. Okay. Minimum tu maksudnya paling sikit lah. Lepas tu berikan penilaian anda berapa bintang. Dan kemudian klik seterusnya. Kalau cikgu tak siap kan, nampak tak medan yang bertanda ni, aksara ni, ni ada bintang merah ni perlu diletakkan. Seterusnya, selepas seterusnya nanti awak tekan save. Bila tekan save tu nanti dalam paparan depan nanti awak dah berjaya mendapat satu bahan bacaan dan dia ada point. Berapa mata awak dapat? 10 mata, 20 mata. Awak boleh screenshot dia punya SS, dia punya gambar kulit depan. Kemudian awak masuk tu, cikgu tak dapat nak tunjuk lah sebab panjang pula kan nak tekan ni. Okay, contohlah. Okay. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita hendaklah sentiasa semangat untuk berjaya. Contoh je. Contoh, tekan 5 bintang, seterusnya. Ada lagi ke tak isi? Mana tak isi? Minimum 10 perkataan. Dia adalah seorang yang gigih, rajin. Contoh ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tengok dapat tak? Okey, inilah maksud cikgu. Tambah gambar dari galeri atau dari kamera, dari galeri lah. So bila dari galeri tu, pilih dari mana? Desktop, ada simpan dah save gambar tadi kan. Simpan, masukkan dan tekan seterusnya. Kemudian benda tu akan tersimpan. Dapatlah. Kalau awak letak tambah gambar nanti, awak dapat 20 mata kot, tak silap. Kalau tak letak gambar pun tak apa, awak dapat 10 mata. Gambar tu kita boleh search je. Okay, so siap satu buku. Kemudian tekan save tu awak tambah-tambahlah ni cuti Sabtu Ahad ni buatlah. Okay, Ains ni sampai hari Ahad ni sahaja. Okay, apa tu kita punya target 100% murid telah mendaftar dan dengan sekurang-kurangnya perekodan satu bahan bacaan. Jadi cikgu harapkan dengan contoh cikgu tunjuk ni lebih jelas kepada awak semua. Yang mana belum cuba, cubalah. Jangan buang masa. Baca buku, baca majalah, baca artikel. Tolonglah record sambil-sambil kan. Sambil-sambil nak makan, lepas makan. Buat je, benda tak susah pun. Tak macam dulu kena tulis dalam buku kan. Benda sangat mudah sekarang. So buat cikgu nak. Kalau boleh cikgu cek nanti hari Sabtu, hari Ahad semakin bertambah lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.